Selepas mencipta Visible Light Project, pergi ke pra-pemprosesan dan klik GCP dan Constraints. Dalam panel GCP, jika anda menggunakan data yang dieksport DRTK3, pilih tanda import dan GCP akan dipaparkan secara langsung. Jika anda menggunakan GCP pihak ketiga, pilih import GCP. Apabila memilih sistem Arbitrary Coordinate System, anda akan menggunakan format POP timbul dan properties Windows untuk mengkonfigurasi tetapan WGS 84. Seterusnya, hidupkan GCP automatik dan klik triangulasi anak panah. Perisian ini akan mengenal pasti sasaran GCP secara automatik untuk melengkapkan penandaan dan pengiraan. Setelah penambahan selesai, pergi ke halaman pengurusan GCP untuk menyemak GCP yang dipadankan secara automatik. Jika sesetengah GCP tidak dipadankan secara automatik, atau jika kedudukan atau kuantiti yang sepadan adalah tidak optimum, anda boleh menambah marks secara manual dan perisian akan memadankan GCP secara automatik dalam imej lain. Setelah selesai, klik triangulasi anak panah sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang diperbetulkan. Itulah caranya menggunakan ciri GCP automatik di dalam DJI Terra. Terima kasih kerana menonton.